Kepada korang semua yang screen protector dia dah macam dah rosak kan, dah rosak ataupun dah hancur lah, nak tukar baru. Lepas tu pergi kedai, korang perasan tak ada satu jenama King Kong Glass. Screen protector King Kong Glass ni, kalau korang tengok harga dia dekat bawah, mesti korang terkejut harga dia taklah terlalu mahal, tak adalah sampai RM10 kalau korang tengok Nak pasang dia pun sangatlah mudah. Dia nak pasang screen protector ni sebenarnya simple je sebenarnya. Korang tak payah risau lah sebab ini dia screen protector dia daripada King Kong Glass dia nak pasang dia taklah susah. Sebab apa? Sebab korang akan dapat sekali lah dengan dia punya kain dia akan bagi, dan juga ada dia punya pembersih dia macam ni. Jadi kalau korang nak pasang, tinggal lapkan aja macam tu. Lapkan dulu. Lepas tu korang tinggal ni screen protector dia dah siap bagi depan dengan belakang mana. Korang tinggal buka aja untuk nak tampal dia. So senang sangat kalau macam korang nak tampal, tapi cari tempat rata lah. Kalau macam saya ni sebab nak demo, jadi saya tak perlukan tempat rata pun. Jadi nampak? Nak pasang dia cukuplah mudah. Jadi korang nampak tu. Korang tinggal boleh scroll macam biasa je nak pasang dia memang sangat mudah. Jadi korang tinggal beli benda ni dekat box kuning dekat bawah. Harga dia kalau korang tengok mesti korang terkejut. Harga semua orang berbeza diikut berapa lama ataupun berapa banyak lah korang dah pernah beli sebelum ni. Okay, so jangan lupa tengok je dekat bawah. Jadi jangan membazir lah. Kalau dapat yang murah terus beli. Terima kasih. Assalamualaikum.